Wanita hari ini. Selamat Hari Wanita untuk semua wanita-wanita hebat di sana, terutama untuk ibu saya dan juga adik-adik perempuan saya dan juga nenek saya dan semua orang. Satu benda yang saya sangat macam mana salute kat mak saya ni, dia boleh menyimpan rasa sedia tu dekat depan anak-anak dia lah. Dia try to be the best mother dan ibu yang kuat kepada anak-anak dia dalam membesarkan yang banyak cabaran ni. Lepas saya, kepada diri saya sendiri sebagai wanita, saya nak menjadi macam ibu-ibu di luar sana. Kenapa saya admire sangat menjadi seorang ibu? Sebab mereka berjaya untuk membagikan masa, balance out masa untuk anak dia dan juga menjaga keluarga dia, dan dalam masa yang sama menjaga anak rumah tangga jugalah. Kalau kita single ni, kita fikir satu benda je kan. Saya nak mengucapkan selamat Hari Wanita kepada semua ibu-ibu di luar sana yang sentiasa berjuang untuk anak-anak dan juga untuk kami semua. Terima kasih. Untuk isteri saya, untuk masuk bulan 3 ni, dah 3 tahun kahwinan. Doakan kami supaya dapat zuriat lah. Dan dia memang isteri yang kuat lah yang saya kenal. Dan cuma nak bagi tahu yang saya sangat sayangkan dia saja. Setiap wanita sangat hebat dan kami di WHI sering kali mengiktiraf dan menghargai setiap satu wanita di luar sana, dan ucapan-ucapan itu tadi yang sempat kami rakamkan. Mungkin anda boleh terus kongsikan ucapan-ucapan anda untuk wanita-wanita hebat di luar sana. Dan seperti yang mungkin Fiza pun dah kongsikan tadi, 8 Mac adalah Hari Wanita Sedunia, antarabangsa sedunia, dan ia ni bukan sekadar satu tarikh di kalender tetapi untuk memberikan kita peringatan untuk menghargai wanita-wanita di sekeliling kita. Ya, dan bertuahnya kita di WHI hari ini, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nansri Shukri selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bergegas dari Parlimen ke studio WHI. Terima kasih YB. Terima kasih. Terima kasih di atas jemputan pada kali ini. Biasalah kita memang perlu menunjukkan pengiktirafan kepada wanita ini, dan maka itulah yang kita nak lakukan pada hari ini. Kita nak memberi pengiktirafan kepada wanita. Baiklah. YB Datuk Seri, hari ini sebenarnya kan adalah hari tentang semua wanita yang mana mereka ni yang kuat dalam diam, yang penat tapi hari-hari tetap tersenyum tunjukkan kepada semua orang, dan yang mungkin mereka tak pernah dipuji tetapi mereka tetap memberi. Inilah wanita-wanita hebat. Kita berikan tepukan kepada diri sendirilah kalau anda seorang wanita. Tapi kalau kita dengar ucapan daripada penonton-penonton tadi kan, ramai sebenarnya ingin mereka hargai. Terharu juga dengar tau. Kan seronok kan? Tapi kita nak tanya jugalah, kalau YB Datuk Seri sendiri, siapakah sebenarnya wanita yang menjadi inspirasi dan juga idola kepada YB Datuk Seri? Ya, bagi saya sudah tentu ibu saya sendiri, arwah ibu saya. Sebab saya anak bungsu perempuan. Maka sebab itu mana-mana ibu saya pergi, saya akan ikut. Jadi apa yang dilakukan, semua saya tahu. Dia bersama dengan NGO, memasak, especially bila ada waktu dah raya nak masak untuk askar-askar. Sebab dia yang ahli NGO. Jadi selain daripada itu juga, dia memang tak tahu dah berapa tangan dia, memang orang kata air tangan ibu ni memang itulah yang sentiasa sedap dimasak. Dia mengajar orang masak, mengajar orang buat kuih, mengajar menjahit. Jadi dia mempunyai satu, orang kata, aura yang ada aura kepimpinan lah. Jadi sebab itu mana dia pergi memang sentiasa menjadi pemimpin. Begitu juga dalam politik, walaupun bukanlah sampai menjadi menteri, tapi sekurang-kurangnya dia menjadi ketua wanita cawangan zaman dahulu. Bahagian kalau satu Dewan Undangan Negeri itu dia pernah menjadi itu. Jadi pengaruh seperti itu terlibat apabila ibu saya terlibat dalam program community ini. Di surau masjid pun dia ada, mana-mana dia ada, sebab orang sentiasa menarik dia supaya dia terlibat. Jadi bagi saya itulah yang saya nampak. Kalau kita nak mengatakan orang lain menjadi sebuah inspirasi kita, kita tak nampak. Ini yang kita nampak, bagaimana dia dapat juga mengurus rumah tangga. Dia boleh meninggalkan rumah dengan kemas, bersih, dan serba-serbi anak-anak pun dapat makan. Arwah bapa saya juga dapat makan. Jadi dia bukan menjaga anak-anak dia saja. Kita sebenarnya dalam adik-beradik yang
yang lahir daripada ibu saya tu 11 orang. Ada anak angkat lagi 2 orang. Ada lagi keluarga-keluarga lain yang tinggal bersama kita. Jadi mampu dijaga dan cara dia memimpin tu tahulah rumah kampung dulu kan tak ada banyak nak katil-katil ni, tapi tilam yang boleh digolong tu lepas bangun tidur nak pergi sekolah golong tilam. Benda macam itulah. Jadi saya memerhatikan dari segi kepimpinan itu dan bagaimana dia menjaga kita dan setiap hari Minggu kita akan ada pertukaran menu yang dulu zaman dulu nak makan steamboat tu bukan senang tapi memang ada kita ada satu untuk buat steamboat tu satu dah minggu depan lagi tom yum. Jadi ini mempengaruhi jiwa saya dan saya saya mengikuti jejak ibu saya. Bagaimana dia dapat menjalankan menjaga kesejahteraan keluarga dan juga dapat memberi makan minum dan apabila ada rezeki memang pemurah. Jadi pemurah itulah menjadi antaranya yang ciri-ciri yang kita ikut, banyak yang kita ikutlah, tapi alhamdulillah itulah yang saya dapati. Diri saya sendiri selalu saya dengar orang kata ni sama macam mak dia. Alhamdulillah. Orang dapat melihat kan. Jadi begitulah kita sebagai ibu dan menjadi sumber inspirasi kepada anak kita dan ini sayalah yang mengikuti jejak ibu saya. Baik. Dan saya pasti YB sendiri sebagai seorang ibu yang mendidik, isteri yang menyokong dan juga wanita berkerjaya dapat mencari keseimbangan itu menggunakan ibu YB Datuk Seri sebagai contoh ya. Betul. Okey, baik. Dan pada hari ini YB Datuk Seri juga ingin berkongsi mengenai sambutan Hari Wanita yang akan datang pada 8 Mac nanti dan seperti mana yang kita tahu kalau di Malaysia ianya bermula sejak tahun 1962. Dan tahun ini objektifnya kalau boleh YB Datuk Seri kongsikan selaras dengan temanya. Ya, tadi sebut pasal 1962 tu sampai sekarang ni Hari Wanita Kebangsaan masih lagi diteruskan di bawah NCWO. Jadi kita mula pada tahun 2023 kita mengikut tarikh yang mana ianya disambut secara global, secara antarabangsa. Jadi kenapa kita menyambut ini? Kita tujuan kita adalah untuk memberi orang kata untuk supaya wanita-wanita tahu bahawa kita mengiktirafkan mereka. Kita memang menghormati perjuangan wanita. Kalau kita lihat apa yang wanita lakukan bukan kerana orang lelaki tak buat kerja, tetapi kalau kita bandingkan apa yang wanita buat, kadang-kadang dia tak bekerja, dia kerja di rumah saja. Tapi tak bercakap macam apa yang dicakap tadi dalam video tadi, kita dapat melihat dan mendengar dan juga dapat orang kata you can feel for them kan. Di mana kita apabila kita melihat seorang ibu macam anak ibu saya dulu, dia tak bekerja sampai satu masa oleh kerana ada dia punya bakat tu dia disuruh jadi membantu chef dekat universiti. Jadi di situ dia dapat banyak lagi pengalaman. Jadi kita kat rumah makanan sentiasa ada. Jadi di situ kita mengiktiraf kedudukan wanita ini. Bukan mudah. Dia nak menjadi ibu, dia juga menjadi anak, dia juga menjadi pemimpin kepada NGO dia. Dia juga memberi galakan kepada orang-orang kampung. Kadang-kadang saya pun heran kenapa orang kampung pergi jumpa mak saya. Bukan apa, dia tempat dia mencurah. Mencurah. Padahal dia bukan menteri pun, mencurah perasaan. Jadi itu yang saya selalu dengar. Jadi saya dengar the wisdom. Wisdom seorang yang berpengalaman. Tak perlu dia ada pelajaran tinggi. Sebab masa Jepun, mak saya sebenarnya dia anak orang putih lah. During that time. Jadi bila dah Jepun menyerang, orang putih kena serang lah. So dekat Sarawak dia diorang berhenti bersekolah. So itu pengalaman kita mendengar bagaimana dia punya, dia tak cerita dengan saya, orang lain yang cerita. Orang yang membawa dia pergi sekolah. Bagaimana pengalaman dia orang pergi ke sekolah, pergi lepas tu berhenti apabila berperang. Jadi mereka ini sentiasa mana-mana juga yang dia pergi itu, apa kita wanita ini memang
perlu kita hargai dan kita perlu menunjukkan kita menghormati mereka punya perjuangan. Wanita yang berjuang dari dulu lagi. Kalau saya ingat cerita mak saya, masa dia pergi mengajar sebelum lagi Malaysia, dia pergi mengajar dekat kampung-kampung yang jauh. Dia naik lori yang angkut babi semua tu. Because there's no other transport. Jadi tapi demi untuk mengajar wanita yang lain, jadi itulah dia pergi sampai jatuh. So perjuangan seperti ini, kalau kita tak macam saya, kalau saya tak berada di situ, saya takkan tahu. Dia takkan cerita pasal tu lagi. Life has to go on. So dia akan cerita pasal apa yang lagi nak dibuat. So begitulah bagi saya, kita perlu menunjukkan wanita ini memang hebat, dikata tadi hebat, tetapi selain daripada itu juga kita perlu menunjukkan penghormatan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Benar. Kalau bukan kita, siapa lagi nak menunjukkan penghormatan kita kepada wanita yang telah banyak berjuang. Mereka juga berjuang untuk pendidikan, semuanya. Untuk memastikan negara kita ini mempunyai serba-serbi wanita yang boleh menyumbang kepada kemajuan negara kita. Okay. Bila YB bercakap tentang perjuangan, bagaimana mereka tanpa mengira latar ini juga mempunyai peranan-peranan penting terhadap pembangunan negara sebenarnya. Kita lihat juga tahun ini memartabat wanita memperkukuh negara merupakan temanya. Mungkin YB boleh kongsikan sedikit. Ya, memartabat wanita ni kita menganggap wanita ni orang yang mulia sekali. Kita memberi kedudukan kepada mereka itu kedudukan yang amat dihormati. Jadi apabila mereka ni kita martabatkan, kita recognize dia punya dia punya perjuangan itu, dan selain pada itu juga memang mereka banyak menyumbang, terutama sekali mungkin orang tak tahu, menyumbang kepada ekonomi juga. Apabila mereka yang melahirkan anak, lelaki tak boleh melahirkan anak, jadi dia menyumbang kepada kependudukan kita. Dan dengan ada penduduk ini, yang lepas itu mereka mendidik anak, dan mereka inilah yang menyumbang kepada ekonomi negara, dan juga mendidik anak yang lepas itu mereka menjadi anak-anak yang berpendidikan. Dan ini yang negara kita perlu, di mana kita mahu negara kita menjadi sebuah negara yang membangun, tapi kalau tidak ada sumbangan daripada golongan wanita ini, maka ianya tidak seimbang. Jadi maka sebab itu kita perlu memberi pengiktirafan ini. Bagi saya lah, sebab kita wanita juga, memang kita di rumah pun tak ada orang mengiktirafkan kita lagi, kita tak ada cakap lagi, sebab kita sibuk buat kerja. Tapi itulah bagi kami dalam kementerian adalah penting untuk kita menganjurkan Hari Wanita, terutama sekali Hari Wanita Antarabangsa, di mana ianya lebih bersifat global, dan kita dapat perbandingan dengan apa yang kita lakukan dan juga kepada dengan negara lain. Baik, dan bercakap mengenai Hari Wanita Antarabangsa, mungkin YB boleh kongsikan juga apakah antara pengisian program pada tahun ini? Sebenarnya banyak pengisian dia. Di antaranya kita ada forum. Itulah yang ini saya kena rujuk sebab saya takut ada yang saya miss ni, rugi. Antara pengisian kita ada forum kepimpinan dan dialog strategik bersama tokoh wanita dan pemain industri. Inilah tokoh wanita kita pilih di antara mereka yang memang layak untuk memberi perkongsian. Kita juga ada program pemerkasaan ekonomi, keusahawanan, kemahiran digital dan peluang kerjaya masa hadapan. Dan juga kali ini kita ada juga anugerah khas kepada wanita inspirasi. Sebelum ini cara kita buat lain, ciri-ciri dia lain. Hari ini kita beri kepada wanita inspirasi, dan juga kita menghargai syarikat-syarikat yang friendly kepada wanita, dan juga NGO yang aktif memperjuangkan hak wanita. Jadi semua ini telah difikir. Tapi saya nak mencakap di sini, terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita, sebab mereka mampu melakukan sesuatu yang diingini oleh yang saya ingin untuk dilakukan untuk wanita, dan mereka dapat menjalankan mencari research semua itu. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih kepada mereka semua. Dan yang menarik pada kali ini kita beri tumpuan khas kepada ekonomi jingga yang meliputi seni, craft dan juga budaya dan juga sektor kreatif.
Jadi saya telah melihat apa yang daripada satu produk perantis kita, dia membuat dia punya topik lebih kepada orange economy. Dan di sini saya dapat kepimpinan wanita ni, orang muda, dia melahirkan pemimpin dalam 100 orang. And they have their own products. Jadi dalam 2-3 hari kita tu dapat melihat hasil daripada yang ada pemimpin ini. Dia bawa wanita Malaysia yang berada di Kuala Lumpur, di luar negara pun, di kawan dia dari sekolah, dia bawa. Jadi kita dapat melihat kepimpinan dia memang pemimpin. Yang lain itu ada produk sendiri juga menjadi pemimpin. Ini yang kita nak lihat di kalangan wanita, di mana dia menyanjung kebijaksanaan, kemahiran rakan-rakan dia yang lain. Dan seronok. Saya first time saya melihat bagaimana dia menganjur, dan saya tak boleh lupa ini. This is something yang bagi saya yang perlu kita kongsikan kepada wanita-wanita yang lain, di mana kita mungkin berkemahiran dalam satu bidang. Orang lain tu dalam bidang yang lain. Kita sama-sama kongsikan dan you celebrate the victory of the others, kemahiran yang ada kepada orang lain, dan kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana. It's very interesting. Sangat menarik. Kalau kita lihat ada banyak pengisian-pengisian yang akan dikongsikan kepada semua wanita di seluruh Malaysia. Tapi YB dah kongsikan sedikit antara aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Mungkin nak dikongsikan dengan lebih lagi tentang sejauh mana usaha yang telah dan juga yang akan terus dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini dalam memartabatkan golongan wanita. Ya, kita dalam kita nak memartabatkan wanita ini, kita ada 4 bidang kita gunakan. Bidang dari segi ekonomi, bidang dari segi kepimpinan. Saya sebut yang salah satu daripada tadi, dari kepimpinan, dan juga dari segi kesejahteraan, dan juga dari segi keselamatan. Dan kalau kita menyentuh mengenai ekonomi, sebab kita nak wanita ini maju. Kita tak nak dia bergantung kepada seorang saja ataupun dengan suami dia. Saya sering mengingatkan anak saya, jangan harap dengan suami ataupun boyfriend. You have to earn your own money. Tapi you can't earn your own money kalau tak ada ilmu. Jadi tujuan kami dalam kementerian kami, memang kami memberi ilmu dari segi ekonomi untuk mereka menjana pendapatan sendiri. Kalau dikira kalau tahun 2025 saja kita ada dalam ekonomi saja, kita ada sepanjang itu kita jalankan 824 program ekonomi, melibatkan 31,000 lebih wanita seluruh negara. Dan selain pada itu, di bawah itu kita adalah program Kirana. Kirana ini semuanya lebih kepada menjana pendapatan. So saya dapat melihat sendiri. That's why I like to go on the ground. Especially waktu COVID tu, saya nampak even engineer, dia tak ada kerja lagi, dia terlibat dalam aktiviti seperti ini. Kepimpinan juga, just to cut short lah. Kita ni bila dalam macam ni banyak nak dicerita. Kepimpinan dan juga kesejahteraan mereka dalam keluarga mereka, macam mana wanita ni mengatasi ini, dan juga keselamatan tadi. Kita ajar mereka supaya mereka dapat mengelak daripada menjadi mangsa keganasan. 4 bidang ataupun 4 teras utama ni harus dititik beratkan. Baik, telah YB kongsikan usaha untuk memperlihatkan kepimpinan wanita, kebajikan wanita. Banyak yang telah YB kongsikan. Tetapi di sini juga para wanita inginkan mungkin nasihat dan juga harapan YB khususnya buat wanita-wanita. Ya, kepada wanita semua, saya ni sentiasa mengingatkan wanita. Dulu saya mula-mula jadi MP, saya kata kalau keluar daripada rumah tu, ingat juga jangan sini saja merah rumah tu, messy. No, because bagi saya, I will feel in my duty as a woman punya leader kalau saya tak cakap. Jadi ingat, kita keluar daripada rumah, anak mesti makan, pakaian tu jangan disepah sana sini, kemas rumah dulu baru keluar, bagi makan, dan kena jaga diri dari segi emosi kita. Sekarang ini banyak kes yang mental depression semuanya. Kita tak mahu menjadi orang yang cepat mengalah. That's why kita nak mengajar supaya wanita ini menjadi orang yang berilmu.
Bila dia berilmu, dia berani, yakin diri. Jangan kita takut daripada kita dikawal oleh orang, tapi kita biasa dapat mengawalkan diri sendiri. That's very important bagi saya. Dan mereka kena pandai cari rezeki sendiri dan dapat. When you have the money, your own money, you ada yakin diri. Anak-anak pun ada respect kepada ibu yang dapat meletak makanan di atas meja dia. Because, and then kalau anak kita dapat melihat kita macam tu, jadi kita pun senang hati. Biasanya wanita ni selalu menyimpan dalam hati. Tapi ialah kita bukan nak gaduh, tapi sekurang-kurangnya kita mempunyai cara untuk menangani kesihatan kita dan juga bagaimana menangani ekonomi diri sendiri. Saya amat tertarik daripada apa yang YB Datuk Seri kongsikan dari awal tadi, bagaimana tentang perjuangan wanita, peranan wanita dan bagaimana pula kita sesama wanita untuk terus menyokong dan juga mengangkat wanita antara satu sama lain. Dan di kesempatan ini juga YB Datuk Seri bersempena dengan sambutan Hari Wanita antarabangsa yang bakal berlangsung pada 8 Mac ini, kami nak dengarkan ucapan istimewa daripada YB Datuk Seri sendiri kepada penonton dan seluruh wanita di Malaysia. Ya, kepada wanita semua di Malaysia ini, saya mengharapkan agar wanita ini, kita semua sentiasa menjaga diri kita, menjaga diri, menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan jangan lupa sebagai seorang ibu, kalau kita seorang ibu ataupun seorang wanita, kita perlu ada kemahiran kita sendiri. Jadi jangan lupa sentiasa yakin diri, pergilah belajar sebab banyak peluang. Kerajaan menyokong kita dengan memberi banyak peluang untuk wanita ini untuk memperolehi ilmu untuk mereka sendiri. Maka kalau kita mempunyai kemahiran, mempunyai ilmu, maka insya-Allah negara kita juga maju. YB Datuk Seri, kita ada ucapan yang kita pilih di Facebook ataupun thread Wanita Hari ini. Kalau boleh kami nak minta izin untuk YB Datuk Seri bacakan ucapan ini daripada penonton kami. Oh, ini dia kata, ini daripada Farah Ahmad. Ini buat mama dia. Jadi ini macam sajak pula. Saya baca. Sejak kecil aku mengagumimu, bukan kerana rupa, tetapi kerana kuatnya hatimu. Aku menjadi saksi setiap air matamu, menjadi pendengar setiamu dan mengusap wajahmu setiap kali kau sedih. Dalam setiap susahmu, aku hanya ingin kau tenang dan tersenyum. Sayangku mama, tiada apa yang mampu kubalas. Atas segala pengorbananmu membesarkan kami, Allah menjadi saksi. Aku mencintaimu selamanya. Me Ena Rozila. Terima kasih banyak-banyak YB Datuk Seri dan Farah. Terima kasih juga untuk ucapan yang awak sudi kongsikan untuk Ibu Farah. Kita semua mengidolakan ibu kita YB dan ibu juga YB juga, Datuk Seri juga ibarat ibu kami wanita-wanita di Malaysia ni. Dan di kesempatan ini mewakili Wanita Hari ini, saya nak kongsikan bunga ni sebab kita nak galakkan anda semua untuk menghargai wanita-wanita yang anda sayangi, yang anda cintai, yang paling dekat dengan anda. Saya berikan kepada Sugita dulu. Terima kasih. Yang paling dekat di saya. Saya pun boleh berikan awak satu bunga. Boleh. Tapi bunga ni macam tak ada. Dan kami juga nak serahkan kepada YB Datuk Seri. Terima kasih banyak. Dan YB Datuk Seri, marilah kita sama-sama berkongsi kegembiraan kita ini dengan wanita-wanita yang berada dalam studio ni. YB Datuk Seri, silakan. That's very thoughtful of you all, kan? Untuk YB berikan kepada mereka bunga-bunga ni. Kita serahkan. Okey. Terima kasih. It's a sign of love. Kita boleh bergerak ke sini. Okay. Kita ke tak apa, duduk je. Kita bolehkan. Stay put. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Here we have pink color roses. Okay. Akan jadi ibu. Kita harap dengan apa yang kita buat ni, semoga sempat lagi sampai 8 hari bulan ni untuk sama-sama kita menghargai wanita-wanita yang paling dekat dengan kita. Ibu kita, isteri, adik, kakak dan sesiapa saja wanita yang anda rasa layak untuk dihargai. Okey, ada lagi. Saya bagi you ini. Ya. Banyak ni. Kami masih ada banyak bunga sebenarnya. Okey. Terima kasih. Paksa lalu di belakang.
Di kesempatan ini juga kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton yang mana kita juga nak dengarkan ucapan-ucapan istimewa daripada wanita-wanita yang mungkin terlihat kuat, namun walaupun di wajah mereka ada senyuman, kekuatan mewarnai diri mereka. Saksikan. Sorry, saya tak kuat lah. Semua wanita mahu digelar besi. Ada yang cuma mahu jadi manusia yang boleh menangis tanpa dihakimi, yang boleh rapuh tanpa dipersoal. Wanita itu luar biasa. Walau sering dipatahkan, dia tetap menjadi tempat buat orang lain bersandar. Dia diam bukan sebab dia lemah. Dia diam sebab dia sedang pikul sisa kekuatan untuk terus bertahan walaupun hatinya sudah retak seribu. Terima kasih kerana menjadi wanita kuat. Kadang dia cuma mahu dipeluk, bukan dipuji kerana ketabahannya. Kadang dia cuma mahu didengar, bukan dibandingkan dengan kekuatan. Mak saya memang, kita daripada 8 orang, so mak lah yang banyak berusaha kan. Saya nak peluk dia, nak cium dia, nak minta maaf banyak sebab saya tak dapat jaga dia dengan masa dia ada, saya tak dapat jaga dia. Sekarang saya, alhamdulillah, tapi dia tak ada. Sebab saya rasa saya lah wanita luar biasa tu. Itulah saya mak saya sendiri. Mak saya, sebab dia seorang wanita yang kuat. Mak dia membesarkan 5 anak dia. Seorang. Alah, sorry. Saya tak kuat lah. Ibu saya. Sebab mak saya anak yatim daripada kecil. Lepas tu berhijrah ke Kuala Lumpur seorang diri kan. Kalau orang lain balik sekolah naik kereta, naik motor kan. Saya hari balik naik lori dengan dia. Wanita hari ini.